Nik. Assalamualaikum. Ni pula Aman ni. Mak Nik. Waalaikumsalam. Hello Ni. Ya, Mak. Mak Nik sakit. Jadi Nik lah kena tanggung semua perbelanjaan mak dia. Nanti hujung bulan ni belikan, okey? Yelah. Baik, Mak. Okey, Assalamualaikum. Salam. Ni pula Rewati. Rakan sekerja Nik. Dia tu nak bagi sagu hati. Kalau boleh awak cepatkan kerja tu Yang ni ke? yang ni. Semua orang buatlah, boleh kan? Tapi saya bukan semua orang. Boleh lah. Dia lah cepatkan kerja. Awak nak duit. Boleh lah. Deal lah. Okeylah. Terima kasih. Dan di sinilah semuanya bermula. Ni pula Echa. Suka sangat neken-neken Nik. Projek tender ni penting tau tak? Kadang-kadang awak kena pandai urus orang. Tuan faham tak? Cik nak siap cepat boleh? Boleh. Apa-apa asyik cari Nik je. Ish. Hai, ni siapa pula? Oh, Kelvin. Dengan Mr. Hazim. Bos Kelvin. Adalah tu benda yang nak dibincangkannya. Lama pula bincangnya. Kita cepatkan sikit lah. Dua manusia datang dari dua dunia yang berbeza. Tapi dengan satu keputusan bakal menyatukan mereka. Kalau awak buat yang terbaik, kita naik 3% sikit je. Okay, boleh deal. Baik. Rasuah tak datang sebagai dosa. Ia datang sebagai peluang. Dan yang miskin akan lihat jalan keluar, manakala yang kaya lihat jalan pintas. Hai sayang, you buat apa? Hai. Ini Wana. Bini Kelvin. Tak buat apa-apa pun. Tengok-tengok movie. You, I ada hadiah untuk you. Serius lah sayang? I ada dapat projek besar-besar ni. So, kita jadi beli rumah baru lah kan? Okey lah. I nak prepare dinner untuk kita. Jumpa sekejap lagi. Love you. Okay, love you. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ya, kenapa tu Kelvin? Saya dah settle lah kerja ni. Banggalah tu Kelvin sebab dah dapat projek besar. Daripada yang saya jangkakan, Kau tunggu lah Syakji. Tunggu janjikan awak akan dapat bonus tambahan, betul? Betul. Okay. Jadi saya akan bagi awak satu hadiah. Uish, siap ada hadiah baik. Silakan. Nak juga. Terima kasih bos. Dan bonus nanti saya akan masukkan ke dalam akaun bank awak terus. Saya cakap. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih semua. Saya pegawai SPM. Cik Kelvin, saya tempatkan anda di atas kesamaan Naswa, bawah session 17B. Sebila lagi operasional ni? Kita bincang kabar lain lepas ni. Weh, Cik Kelvin. Kan? Baru je cakap tadi. Dah kena tangkap. masuk. Yes, ni. Take a seat. Ni lagi seorang. Tunggu je lah. Okey ni. Tahniah atas projek anda yang berjaya. Klien pun sangat-sangat berpuas hati dengan prestasi anda. Jadi, saya pada hari ini nak mempromosi kamu sebagai ketua projek untuk tender ini. Yes. This is for you. Saya harus main ni bos. Terima kasih bos. No problem. That's it. Terima kasih bos. Thank you. Yes!
sepandai-pandai tupai yang melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah jua. Dan pada akhirnya, yang satu akan hilang maruah, manakala yang satu lagi akan hilang namanya. So guys, based on this story, kita kena ingat bahawa rasuah bukan soal miskin atau kaya. Ianya soal pilihan, dan setiap pilihan akan ada harga dia.